Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar Aisyah binti Anwar. Saya mengambil tugas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Kaabah yang nak menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membina Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam ada disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis surah Al-Baqarah ayat 127 tentang ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah ataupun Kaabah bersama Ismail seraya untuk berdoa. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan ini. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini menerangkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membina Kaabah sambil berdoa kepada Allah agar menerima amalan. Hari ini saya nak menceritakan ringkasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Kaabah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Kaabah bermula apabila Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke sebuah lembah yang tandus di kota Mekah. Di situ Siti Hajar berusaha mencarikan air sehingga akhirnya Allah mengurniakan air telaga Zamzam. Seterusnya, Nabi Ismail sudah dewasa. Allah merintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membina Kaabah sebagai rumah ibadat untuk menyembah Allah. Mereka membinanya dengan penuh ketaatan dan keimanan. Kemudiannya menjadi kiblat bagi umat Islam dan tempat ibadah bagi haji dan umrah. Kesimpulannya, kisah ini menunjukkan tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada perintah Allah serta menjadi asas kepada pembinaan Kaabah sebagai tempat suci umat Islam. Sekian, terima kasih.